Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu lagi kita pada minggu ini di dalam channel saya, Kimi Mobs. Okey, pada minggu ini projek yang saya akan buat adalah saya nak pasang grounding cable untuk kereta saya, Proton Inspira lah. Okey, so barang dia dah ada kat depan saya ni ha. So firstly, jom kita unboxing dululah. Alright. Okay, so ini dia punya kabel lah. Alright, so kabel ni dia memang 100% pure copper. Alright, 100% pure copper. Dan yang paling bagus, dia berukuran 35mm. 35mm ni memang tebal lah. Siap dia ada tulis dekat sini kan, ni memang untuk apa, welding cable. Ni untuk kalau nak welding ke apa, dia pakai kabel yang sama. So lagi tebal, lagi bagus. Alright. So yang paling penting sekarang ni 100% pure kabel. Okay, so dia dapat sekali dengan dia punya apa, clamp ni lah. Okay, dia punya adapter bracket ni pun sama juga, 100% pure copper. So memang berat lah kan, memang berat. Alright. So kabel ni dia datangkan sekali dengan 5 utas lah. Okay, so dia ada untuk alternator, kita akan sambungkan nanti. Untuk alternator, untuk gearbox, okay, untuk throttle body, untuk head ataupun block, dan untuk body chassis. Ni pada body kereta lah. Okay, so dia ada 5 kabel lah dekat sini. Okay, so tentang kebaikan bila kita pasang grounding cable ni, nanti saya akan ceritakan sekejap lagi. Okay. Alright, so sebelum kita pasang grounding cable yang tadi tu, kita akan buat test. Ni bukan orang kata cakap-cakap kosong je tanpa ada test kan. So saya akan buat test keberkesanan ground cable tu dengan menggunakan multimeter ni lah. Okay, so firstly kita onkan dululah kepada volt. Alright, so yang negatif kat sini lah. Okay, kita just cocok je lah kan. Okay, lepas tu ini positif lah. Positif kita letak kat sini. Okay, so sekarang ni keadaan enjin tak start. Dia bacaan dia 12.86 lah. Maknanya bateri sihat kan. Okay, so kita start kereta. Kita start kereta. Okay, so ini kereta dah start. Okay, kereta start tanpa on aircon, tanpa on lampu, tanpa on radio. Alright, so kalau korang tengok kat sini 14.14, 14.13, dia maintain macam tu lah. Senang cerita, dia lebih kurang dalam 14 kan. Okay, so dalam 14 volt bacaan, engine idle, tanpa buka aircon, tanpa buka lampu, dengan radio. Okay, so untuk pasang kabel grounding ni, saya akan cabut dulu lah. Ni saya dah cabut dah snorkel yang kat sini tu kan. Okay, saya buka dululah sebab nak senangkan kerja kan, sebab dia susah, dia macam sempit juga kat sini. So kena buka dulu baru senang kerja. Okay, so firstly untuk adapter bracket ni, dia berada di kedudukan sini lah. Kejap Okay, untuk bracket adapter ni dia memang 100% pure copper. Memang berat dan solid jugalah bila pegang macam ni kan. Okay, so kedudukan dia macam ni lah. Macam ni, ataupun macam ni pun boleh. Tengok atas korang lah, suka macam ni ataupun macam ni. Okay, so firstly kena cabut dululah. Dia macam ni lah, nanti kita akan ikat. Okay,
She got that sweet juice, Minute Maid, summer vibe, that lemonade. Take a sip, blowing purple clouds, taste like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road, they already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. I just wanna give you all you want and then the double it. They all say I'm way too young, maybe I'm just ignorant. I won't find nobody like you on some real shit. Spend a couple hours on the phone, hey. I don't wanna let you Okay, so saya dah settle untuk tarik grounding cable ni macam yang korang tengok dalam time lapse tadi lah. Sebab saya saja buat time lapse, sebab nanti kalau record normal nanti lama pula video ni kan. Okey, tapi tak apa, saya akan tunjuk lah satu-satu kabel tu, maknanya kat mana saya sambung dan mana saya akan orang kata laluan kabel tu lah. Okey, so first korang tengok, nampak tak? Okey, ni yang pertama, ujung jari saya ni. Okey, yang ini untuk block engine ni nampak tak? Okey, kat ujung jari saya tu. Okey, itu untuk block engine lah. Okey, saluran block engine punya kabel. Lepas tu satu lagi dekat alternator. Okey, alternator. Okey, nampak ujung jari saya ni. Okey, ni alternator alternator. Saya tarik, saya sorok bawah intake ni. Okey, intake manifold ni saya sorok dekat bawah ni. Maknanya yang alternator saya ikut sini lah, masuk dalam. Untuk block saya tarik masuk dalam, tarik, and then dia akan keluar kat sini lah. Okey, so untuk throttle body dekat sini, ni ujung jari saya ni throttle body lah. Satu skru kat sini, tarik juga, buat melengkung sikit. Inilah. So kabel ni seller dia senangkan kerja kita sebab dia ada marking dah kat sini, nampak? Throttle body, ini head block, yang ini alternator, yang ini gearbox. Ni gearbox. Okey, so 3 kat sini. Untuk gearbox ni. So untuk access skru untuk ikat gearbox ni, saya kena buka bateri. Okey, so bateri buka dulu. Lepas tu dia punya apa, alas plate tu buka, baru boleh access dekat sini lah. So senang sikit kerja kita. Just buka je lah bateri tu kan. Bateri cabut, buka. Snorkel ni semua cabut, senang kerja. So ikat dekat sini. Ni untuk gearbox. Okay, ni kabel dia lah, gearbox. Okay, so yang ini ini untuk chassis body. So ini senang je lah, dekat tepi bateri ni je kan. Dekat sini je. Lepas tu nanti kita sorok-sorok lah kabel ni dekat bawah-bawah tu, so dia tak ada nampak sangat kan. Ok, so jom kita sambung dekat copper plate bracket ni dulu.
Okey, so alhamdulillah akhirnya selesai juga untuk pasang grounding cable daripada Pro Grounding Car Cable. Okey, so ini hasil dia lah. Macam saya cakap tadi lah. Yang ini untuk block, yang bawah tu untuk alternator. Okey, lepas tu kabel yang bawah tapak bateri ni untuk gearbox. Lepas tu ada satu untuk throttle body, dan ada satu lagi tu untuk ni ni untuk body kereta, chassis kereta lah. Okey, bolehlah tumpang mana-mana skru yang bersesuaian lah. Okey, alright. So dia ada 5 ni. 1, 2, 3, 4. Satu lagi kat bawah ni. Ada satu lagi. 5 kat bawah ni. Alright. Okey, so jom kita test menggunakan multimeter. So kita boleh tengoklah current tu dia akan lebih stabil daripada yang saya test masa sebelum pasang grounding cable ni. So kita boleh compare lah. Alright, so jom kita start kereta. Okay, so dah start engine kereta. Okay, so sekarang ni berkeadaan idle saja. Maknanya aircon tak buka, radio tak buka, lampu pun tak buka. So ini hanya berkeadaan idle biasalah. Alright, so kita on kan. Pergi kepada vote. Okay, so ini dia punya keadaan ni lah, bateri ni. Okay, nampak tak? Current tu dia lebih stabil dia lebih stabil dan current tu lebih tinggi. Lebih tinggi lah. Okay, lebih kurang dalam 14.3 macam tu lah selalunya. Dia maintain macam tu lah. Okay, so sekarang ni kita test dengan berkeadaan buka lampu, buka aircon dengan buka radio. Okay, jom. Okay, sekarang ni berkeadaan buka aircon, buka radio, buka lampu. Okay, ni lampu dah on. Okay, so jom kita test. Okay, macam yang korang boleh tengok, nampak dia drop sikit je. Dia drop lebih kurang dalam, tadi dalam 14.3 kan, lebih kurang macam tu. Sekarang dia maintain 14.25, 26, 25, 26, 27 macam tu lah dia maintain. So boleh dikatakan dia turun dalam 0.5 saja. Bila kita buka lampu, buka aircon, buka radio. Okay, so dengan test simple macam ni menunjukkan memang ada perubahan kestabilan pada current kereta lah. Alright, so kabel daripada Pro Grounding Cable ni memang bagus. Alright, so jom kita sambung lagi. Okay, so selesailah proses pemasangan grounding cable pada kereta Proton Inspira saya. Dan pertama kalinya saya nak mengucapkan terima kasih kepada Bro Kai daripada Pro Grounding Cable Car kerana sudi bagi saya grounding cable ni untuk saya buat review lah. Okay, sebenarnya video ni dah lama saya rakam, video yang pemasangan grounding cable tu kan. Dah almost sebulan lebih lah saya pasang. So video tu memang dah lama. So saya dah pakai kereta ni pun after pakai grounding cable tu dah sebulan lebih jugalah kan, after saya pasang tu. Okay, so far review jujur dan ikhlas So pertama kalinya memang saya sangat puas hati, sangat-sangat puas hati dengan performance kereta yang saya dapat lah. Satu benda yang saya perasan after saya pasang grounding cable tu, first, lampu kereta saya sedikit cerah sedikit terang. Dia lagi stable lah, lampu tu dia lagi cerah. Okay, and then second yang saya perasan aircon kereta saya dia macam lagi sejuk tau. Dia lagi sejuk. Nampak macam pelik kan, dengar pun macam pelik kan, tapi itulah dia punya efek dia. So and then satu lagi, engine saya lebih senyap, lebih
stable, dia punya idle. Okay, and then satu lagi yang saya perasan, compressor aircon bila dia engage tu, dia kurang sikit dia punya bunyi tu. Selalu dia bunyi ketak-ketak tu kan. Bila dia engage compressor aircon tu, dia lebih senyap lah, dia lebih smooth. Okay, and then dari segi respon enjin, saya dapat rasakan pickup saya makin sedap sikit. Dan bila kita long distance dekat highway 110, 102, so bila kita tekan bila kita pijak throttle tu, kereta lebih ringan untuk pergi. Itu yang saya perasan lah. Okay, so, secara konklusinya, konklusinya saya sangat berpuas hati dengan produk daripada Pro Grounding Cable Car ni. Kalau korang berminat nak dapatkan untuk kereta korang boleh hubungi Brother Kai. So nombor dia ada dekat bawah, dan dia punya Facebook pun, dia punya link saya ada sertakan sekali dengan dekat description di bawah lah. Okay, so korang boleh masuk dalam dia punya page Facebook, dan korang boleh tengok-tengok lah apa yang ada dekat dalam dia punya page Facebook tu. Okay, so korang boleh search Pro Grounding Cable Car. Itu yang Brother Kai ni punya lah. Okay, so saya minta korang, kalau korang berminat dengan produk ni, bolehlah beli dengan Brother Kai ni. Sebab Brother Kai ni dia salah seorang lah daripada ribuan, malahan jutaan rakyat Malaysia yang terkesan dengan COVID ni lah. Okay, so dia dibuang kerja. Okay, dia dibuang kerja oleh majikan lama dia lah disebabkan pandemik ni. So salah satu cara untuk dia menyara hidup dia sefamily, dia gunakan kepakaran dia yang ada untuk dia buat bisnes grounding cable ni lah. So minta korang untuk support dia lah. Orang kata kita bantu sesama kita lah. Kita jaga kita kan. Kita jaga kita. So kalau korang minat, bolehlah support beli dengan dia. Nanti kalau korang nak beli dengan dia, korang sebut korang dapat tahu produk dia ni daripada channel Kimi Mops. InsyaAllah dapat harga istimewa sikit. Dapat harga istimewa. Korang check dengan dia. Nombor handphone dia pun saya ada sertakan dekat bawah. Korang boleh tengok kat bawah. Boleh tanya-tanya, boleh WhatsApp. Korang cakap korang dapat tahu daripada channel YouTube Kimi Mops. InsyaAllah dia akan bagi special price untuk korang. Yang penting, saya memang puas hati. Macam saya, kalau ada siapa-siapa yang nak bagi barang untuk saya review, saya punya prinsip senang. Kalau barang tu tak sedap, saya cakap tak sedap. Kalau barang tu sedap, saya cakap sedap. Kan? So, sebab benda ni, kalau barang tu tak sedap, saya cakap sedap kan, disebabkan konon dia sponsor saya ke apa ke. So nanti kalau customer-customer yang beli ni dapat barang yang tak sedap, tak silap-silap saya yang kena condemn, saya yang kena kecam disebabkan promote benda yang tak sedap, yang tak bagus. So saya tak nak benda-benda macam tu. Tapi disebabkan saya dah pakai sendiri produk daripada Pro Grounding Cable Car ni, memang saya sangat puas hati. So korang boleh beli, boleh rasa, boleh cuba. InsyaAllah korang akan puas hati juga. Okay, so minta tolong support Brother Kai kita. Harga yang sangat berpatutan, tak mahal, barang yang sangat kualiti. Korang pun boleh tengok awal-awal video tadi, dia punya kabel tu memang tebal gila, memang solid, memang berat, memang 100% pure copper. Korang kalau nak pakai grounding cable ni, pastikan 100% copper, baru kereta korang akan sedap. Akhir kata, jangan lupa untuk like video ni kalau korang rasa bermanfaat, share, dan jangan lupa subscribe channel Kimi Mops. Okay, minta tolong support korang. Kerana support korang lah saya boleh berkarya dalam YouTube ni. Okay, harap-harap korang masih teruskan support. Minta maaf kalau video saya 2-3 menjak ni lambat sikit keluar, sebab bukan apa, saya busy. Lepas tu baru-baru ni saya pun tak berapa sihat sangat untuk buat video. Musim-musim COVID ni, musim-musim orang kata kes banyak, mencanak-canak. So korang berhati-hati, jaga diri elok. Okay, itu je lah kot. Panjang sangat bebel ni. Okay, like, share dan komen. Subscribe channel Kimi Mops. Okay, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.